パワーを信じて飛び込めばきっとつかめるさ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンApa benda ni? Kau nak lawan ya? Kita di selatan Tokyo. Macam mana? Ya, memang di sinilah satelit Kiwi dapat mengesan objek yang tak dikenali. Ini ada laporan orang awam telah diserang raksasa di situ. Memang betul. Pasukan kilat, semua bersedia. Baiklah, sedia berlepas. Jangan. Sasaran di bumi. Di bumi? Kita ni juru terbang kan? Kenapa kita tak datang ke sini bawa pesawat, ha? Jangan nak banyak cakap. Buat sajalah macam Tuan suruh. Tuan, macam mana? Tangkap raksasa. Itu lebih penting. Tembak kalau perlu. Jadi semuanya terpulang pada saya lah ya Tuan? Betul. Masukkan ubat pelali dalam senjata masing-masing. Mari. Tembak. Tinggi dia lompat. Kejar! Baik. Kita rapi ke sana. Ogawara ke depan. Saya di sini. Baik, baik.
Lah sikit. Kita dah. Ogawara! Semba! Ah! Saya pun pernah berlatih selamatkan diri. Saya tahu apa yang awak nak buat. Permainan awak dah tamat. Hei, Kasyo. Apa awak tunggu lagi ya? Tembaklah. Saya tahulah. Hei, Kasyo. Awak tak pandai menembak ke? Ha? Kejar dia. Minta sini. Walaupun bertugas udara, awak semua mesti berlatih semula untuk misi ini. Kenakan diri. Nama saya Senoma, Ketua Pasukan Lizard. Biar kami uruskan. Bahagian kaki ini kuat. Raksasa ini dah semakin kuat dan tegap dengan graviti bumi. Kuatlah sikit. Awak ni kena berlari setiap pagi tau. Jangan kacau saya lah. Susah betul lah bercakap dengan orang macam awak ni. Cubalah ikut macam Kasyo. Kasyo? Betul tu. Dia tak pernah pun merungut sakit badan. Dia sentiasa sibuk berlatih menembak. Memang patut pun dia berlatih menembak. Sebab dia tu kan... Kamu jangan mengata orang. Ada. Sakitlah. Pasukan penyiasat khas Pasukan Lizard diwujudkan dari bahagian siasatan Markas Geo untuk menyiasat fenomena dan kejadian pelik yang berlaku di bumi. Kawasan ini telah ditutup. Encik tolong keluar dari sini, Encik. Apakah masih ada lagi tempat yang selamat di bumi ini? Apa? Tak ada apa-apa. Kapsel ini sama macam imej yang telah berjaya dikesan oleh radar kita. Tuan, tapi saya rasa kapsul ini terlalu kecil untuk raksasa tu. Kenapa sampai sekarang masih belum menemuinya lagi? Dah puas kita cari. Apa masalahnya kali ini? Pelik juga. Menurut laporan pasukan Lizard, mereka langsung tak jumpa saksi serta cecair raksasa. Begitu juga bulunya. Macam hantu pula. Saya rasa tempat tu begitu kecil bagi raksasa sebesar tu untuk dijadikan tempat persembunyiannya. Boleh. Kita ketepikan soal tu dulu. Sekarang ni kita nak tahu kenapa ia menyembunyikan dirinya. Mungkin dia hanya aktif pada waktu malam. Kapsul ni dibuat dari logam yang tidak diketahui. Iya ke?
jauh lebih maju. Kita ketinggalan. Pagi tadi, saya ada berjumpa dengan seorang lelaki yang agak pelik. Seorang lelaki pelik? Ya. Dia nampak macam orang biasa. Tapi perangai dia... Tuan dengar bunyi tak? Sana! Virginia. Memang dia tu seorang penakut. Raksasa itu tahu awak adalah Ultraman. Dengar, saya akan bagi tahu di mana dia sembunyi. Awak nak tahu tak? Huh? Daun sesuai untuk menyuruk di hutan. Kamu. Tuan Senua. Kali ini takkan terlepas. Tepat sekali. Bagus, Kasio. Saya faham caranya. Raksasa ini menghilangkan diri bila terkena cahaya. Walaupun dia tak sedarkan diri, Tuan. Patutlah kita tak dapat cari dia pada waktu siang. Saya rasa raksasa itu mungkin dipengaruhi oleh keadaan udara planet yang ia diami. Bergantung pada sistem tubuhnya. Dia boleh sesuaikan diri dalam apa juga keadaan yang dihadapinya. Kemudian dia akan terbang dengan kapsul itu ke mana saja. Dengan erti kata lain, mungkin dia menjadi mangsa keadaan. Awak ada bukti ke? Tidak. Baiklah kalau begitu. Nama kod baginya ialah Raksasa Wolfgas. Dan juga arahan untuk membunuh telah saya batalkan. Ada masalah ke? Tidak. Mungkin ada sebab tertentu kenapa dia boleh jadi macam tu. Gas. Daun sesuai untuk menyuruk di hutan. Gas. Betul lah.
Kapitan, gas belum nyorok di... Ada masalah di tangki 4. Berlaku pergerakan gas di dalamnya. Tuan, raksasa itu telah menyedot semua gas asli untuk menjadi lebih besar. Apa dia? Ubat pelalui yang kita tembak telah mengubah bentuk fizikalnya, Tuan. Badannya lebih fleksibel dan bahagian yang lain pula lebih mudah untuk terbentuk. Susah kita nak serang dia sekarang. Sebab badannya adalah gas asli. Kita boleh buat ia menjadi gas asli dengan formula kimia. Kalau kita dapat campuran kimia yang betul, Tuan. Apa pula yang dia buat? Saya pergi, Tuan. Saya takkan biarkan raksasa ini. Bahan yang terbaru ni boleh musnahkan dia. Hati-hati. Kami akan ingat pesanan Tuan. Kami akan tembak dengan tepat. Mari.
Mampus. Buatkan ia kembali kepada bentuk gas. Kemudian bawa dia ke angkasa. Kamu, memang susah saya nak faham apa yang ada di hati awak tu. Saya akan buat awak faham dengan diri saya, Gamu. Ingat baik-baik. Jangan lupa pesan saya ini.